Yang ini dia tuan-tuan, terbaru daripada Brixton yang mungkin akan menarik perhatian anda. Nama dia Store 500. Store STORR, Store 500. Oh, banyak benda yang menarik pasal motosikal ni. Saya tunjuk dulu yang satu-satu lah. Okay, mula-mula dia bagi upside down fork kat hadapan. Kalau upside down fork memang handling yang dengam lah. Memang handling yang dengam. Tengok dia punya muka depan dia, mata depan pun agak klasi dan agak garang juga. Dia nampak lain sikit daripada yang lain. Tapi dia memang padu ni, memang padat. Ni nama dia tuan-tuan, Store. Dia punya visor memang tak boleh nak adjust begitu saja, tapi saya rasa kalau tinggi begini lebih daripada cukup. Dan motor ini dia 2 silinder. Buatan dia pun agak kemas. Bawah ni dah bagi skid plate. Oh, skid plate dia macam aluminium, macam besi pun ada. Nipis sikit tapi agak berpuas hati lah. Sebab kalau dia dah bagi skid plate macam ni untuk protection kalau katakan anda nak masuk off-road. Jadi brake dia dibagi Jejuan untuk brake hadapan. Dah siap ada fog lamp dekat sini. Tengok lampu depan dia. Macam ni tuan-tuan. Tu dia. Okay, sebab dia dah buka ni, mari kita tengok lampu. Keadaan meter dia macam mana. Tu meter dia, meter TFT dia. Meter TFT. Tombol-tombol ni pun menyala juga. Kawasan ni semua menyala. Menyala, sini semua menyala. Kat sini semua menyala. Kalau kita on lampu on, memang sini semua menyala. So bahagian steering pun kita boleh adjust. Dia ada kosong, plus, minus, 1, 2, boleh negatif lagi. Tengok tangan kita panjang mana, kita boleh depankan, boleh ke belakangkan. Tangki dia pun besar, 16 liter. Dan di sini dia dah siap dah untuk kita letak tank bag. Dah siap dah untuk kita letak tank bag. Ada detailing kat sini, nampak ni. Ada macam besi pencangkuk yang telah disediakan kat situ. Dah siap dah. Keliling dah ada dah. Tu cantik pula warna dia. Cantik pula warna oranye dia ni. Warna oranye. Seat height dia lebih kurang 830 mm. Jadi tak berapa tinggi lah. Tak berapa tinggi. Macam enjin dia memang 500 cc. Jadi cc sebenar dia 486 cc dia. Cc sebenar. Newton meter torque dia lebih kurang 43 Newton meter torque. Apa lagi yang menarik pasal motor Storm 500 ni adalah dia bagi sekali dengan kotak-kotak ni. Dia ada kotak ni, ada kotak tu, ada kotak ni. Itu pasal nama dia Store. Itu pasal nama dia Store. Banyak barang boleh bawa, dia dah bagi siap-siap. So kita ada side box, kita ada top box, dan dia dah siap dah tapak untuk kita letak dia punya tank bag. So kita tengok sikit kat bawah ni. Maaf tuan-tuan, agak gelap sikit di sini. Brake belakang Jejuan. Dia bagi rim, spoke rim depan dan belakang. Jadi rim belakang dia 17 inci dan rim hadapan dia adalah 19 inci. Itu antaranya lah. Kita tengok top box tu. Boleh buka tak? Oh, boleh buka. Sebelum yang paling best tu lah kan, kita buka dulu. Kita buka dulu top box. Tengok pasal mana. Pasal susah sangat nak buka ni. Ni. Ya. Okey, boleh jaya buka. Tu dia tuan-tuan, dalam dia. Tu dalam dia. Dia punya top box, side box. Barulah Store. Barulah Store. Banyak betul kompartmen dia. So dekat dia punya side box ni pun yang paling bestnya, dekat sini ada dia punya kompartmen. Dia ada siap bagi kompartmen dekat atas side box. Agak best juga ni. Macam-macam boleh letak kat sini. So memang Store lah. Memang Store, ada side box. Ni dibagi sekali Dibagi sekali dengan keseluruhan motor ini. Dengan harganya, kejap lagi saya tunjukkan harganya. Dia bagi dah siap-siap. Yang paling best dia cakap apa? Kejap. Ada satu lagi. Tekan ni, spotlight. Tu tuan-tuan, dia dah ada spotlight lah kat situ. So ini boleh on dan off. Ni saya off. Okay, ni saya on. Mantap. Siap ada spotlight. Jadi button dia dekat sini untuk spotlight. Buttonnya dekat sini. Kat fokus sikit. Ini button untuk spotlight dia. So ni button untuk spotlight dia. Okey. Yang paling best sekali adalah
Motor ni dia datang dengan adjustable suspension depan dan belakang, Kayaba. Tu suspension depan dan ni depan lah, kiri kanan. Bila kita tengok, kita boleh nampak tak gelap-gelap ni? Dekat tak nampak. Tak nampak, harap maaf lah tuan-tuan. Memang tak nampak lah. Dia punya suspension belakang kita tak boleh nampak. Cuma depan kita boleh lah. Memang confirm dia adjustable. Tinggi motor ni 830mm, saya 162 cm. So macam ni lah cara naik dia. Alamak, stabilnya. Sekejap rasa dulu. So kalau rasa berdiri dia macam ni, kebiasaannya lah untuk motor adventure dia memang sangat senang nak main ni kalau macam ni. Sebab berdiri dia sangat planted walaupun tak jalan lagi. Tu dia. Tak tinggi lah. Suspension setting dia sekarang agak lembut, jadi senang kaki saya nak mencapai lah. Untuk 830mm ni sebenarnya tak berapa tinggi sangat untuk motor yang sebegini, motor yang jenis touring dan adventure. Jadi untuk anda yang 162cm, 160cm, boleh lagi nak bawa Store 500 ini. Itu yang bestnya, sebab dia motor touring adventure dan dia tak tinggi sangat. 830 ni bagi saya tak tinggi. Tinggi saya 162, menenjet. Tapi kalau contohlah kan, saya esot ke sini sikit, kaki saya dah melapak dah. Ni sebelah kaki je, sebelah kaki dah on dah, tak ada masalah. So kalau saya nak berdiri, best ni. Kita try naik, turun kat sini boleh tak? Turun kat sini boleh. Turun daripada depan boleh kalau anda nak lah. Sebab saya rasa motor ni sangat planted. So saya naik daripada sana. Kalau nak naik daripada sana, daripada sini memang senang lah. Tu dia tuan-tuan, memang best. Kita boleh dengar bunyi enjin tak? Kita dengar bunyi enjin sikit. Kita start dia. Kita dengar bunyi enjin dia. Okey tuan-tuan, inilah harga dia. RM29,888 didatangkan dengan 3 pilihan warna. Yang tadi saya pun nak cakap adalah dia punya ABS dan traction control dia, kita boleh on dan off. Macam ni saya cakap dah, Kayaba punya suspension depan dan belakang fully adjustable. Minyak 16 liter, TFT 7 inci. Dan lampu-lampu tu lah. Lampu tu. Jadi kita confirm balik dia punya tank minyak 16 liter adalah betul. Berat bersih dia adalah 209. Berat basah lah maksud dia. Sekali minyak dan sebagainya. Tinggi dia untuk double confirmation anda adalah 830mm. Tapi kat sini dia letak horsepower dia 35 kW. Nanti anda translate, anda boleh convertkan kepada horsepower macam mana. Newton meter torque dia 43 Newton meter torque, RPM 6750 RPM. Ini adalah karakter biasa untuk yang 2 silinder lah. Sebab dia memang pick up akan sampai awal. So untuk Brixton Store 500 ini harga dia RM29,888, tidak termasuk insurans dan road tax. Okay tuan-tuan, kita dah dengar bunyi enjin, kita dah tengok spek dia, kita dah tengok tinggi dia macam mana, kita dah tahu dia ada adjustable, dia dapat sekali box-box ni. Itu pasal nama dia Store. Dia dah bagi ni untuk kita letak tank bag. Dan harganya pun sangat adengam. Jumpa lagi pada datang, jangan lupa share dan subscribe. Store 500 daripada Brixton. Assalamualaikum.